siapakah Nabi yang pertama mendapat ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Seperti yang kita tahu, 4 kitab yang masyhur ini iaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Ada lagi ke ayat selain daripada 4 kitab ni? Ada lagi 100 suhuf yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Suhuf ini berbentuk lembaran-lembaran, helaian-helaian ayat yang Allah turunkan. Siapa Nabi yang pertama mendapat ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Nabi Syekh alaihissalam. Nabi Syekh alaihissalam mendapat 50 suhuf daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diikuti dengan Nabi Idris alaihissalam mendapat 30 suhuf daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim mendapat 10 dan Nabi Musa mendapat 10 suhuf daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Musa ni dia mendapat 10 suhuf dan juga kitab Taurat. Lepas tu diikuti dengan Nabi Daud alaihissalam mendapat kitab Zabur, Nabi Isa mendapat kitab Injil dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat kitab Al-Quran. Dan semua kitab ini dirangkumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Seluruh ayat di dalam Al-Quran dirangkum di dalam surah Al-Fatihah dan surah Al-Fatihah dirangkum di bawah kalimat Bismillah. Itulah Nabi yang pertama mendapat ayat daripada langit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang dah tahu boleh komen kat bawah. Siapa yang baru tahu pun boleh komen kat bawah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.